Aku minat benda-benda yang haram-haram ni lah. Bukan lumba haram, kiranya macam street affection. Mana kita main kereta, main minat kereta, kita suka benda-benda yang datangnya daripada street. Mana dia punya culture tu kan. So inspirednya banyak daripada Japan. Hai, Assalamualaikum. Aku Danny Faizal. Ni kereta aku, Honda City GM6 2017 V-Spec. Okey, cerita macam mana aku beli kereta ni. So aku kerja custom. Aku dulu kerja kat Custom Penang Juru. So masa tu sebelum aku beli kereta ni, sebelum ni aku pakai Toyota Vios. So ceritanya masa tu aku punya road type kereta Vios tu dah nak expired. Kira nak ujung-ujung dah lah kan, nak kira dah nak expired masa tu. So kiranya masa tu tengah memikir macam mana nak cari duit nak bayar road type tu lah. So aku terfikir, so dalam pada masa yang aku kerja custom tu, aku duk carilah kereta kononnya nak pakai cari kereta lain lah masa tu. Sebab sebelum ni, sebelum aku pakai Vios tu, aku pernah ada lah Honda Civic ES, FB pernah pakai dulu. So maknanya jiwa masa tu nak ke Honda balik. Jadinya dalam pada scroll dekat website custom tu, so macam terfikir lah kan, so why not aku cari Honda yang lain. Sebab jiwa tu dah ke Honda lagi kan masa tu. So dalam pada tu jumpalah kereta ni dalam website. Dan pada masa juga aku buat kira-kira dengan bos aku masa tu, bos Anas. Plan kita orang buat kira-kira. So dalam pada nak keluar kereta baru ni, aku tak perlu keluarkan 1 sen pun. Kiranya aku dapat kereta baru, duit aku tak perlu keluar. So jadilah aku trade in, jual aku punya Vios lama tu, aku keluarlah kereta ni. So maknanya inilah dia. So awal-awal tu kereta tu memang standard lah, cuma ada sport rim, sport spring. And then after that aku try to make up kereta lah, ikut cita rasa. So siapa yang kenal aku tahulah aku macam mana main kereta kan. So then first kali aku tukar rim, then masuk adjustable, lepas tu make up sikit luar, buat exhaust, tinted lampu kuning, masuk lip depan. And then masa tu masih lagi colour standard lah. Dan beberapa tahun kemudian lah, kiranya aku pakai kereta ni daripada tahun 2021. Transaction daripada awal tahun yang aku buat, awal-awal beli tu sampailah sekarang. So maknanya ni adalah konsep daripada Kanjo inspired. So maknanya aku minat benda-benda yang haram-haram ni lah. Bukan lumba haram, kiranya macam street affection. Mana kita main kereta, main minat kereta, kita suka benda-benda yang datangnya daripada street. Mana dia punya culture tu kan. So inspirednya banyak daripada Japan. So inilah dia. Okey, untuk bahagian depan ni tak ada apa sangat. Cumanya yang dekat hood ni aku tambah hood scope lah. Cerita dia kenapa aku tambahan ni kat sini, masa tu aku tengah lepak dalam kereta. So ada sebiji GTR 35 datang sebelah. Dia punya cerita dia sebab aku nampak kereta tu kan original hood GTR tu kan ada hood scope 2 kan. So aku macam terfikir, macam lawa je pakai kat kereta aku kan. So aku pun macam cuba mencari nak try pakai. So aku jumpa dekat Shopee. So masa tu benda ni fiber lah. So pakai masa tu nak pakai dua sebelah. Tapi masa tu aku member aku cakap, tak payahlah pakai dua-dua, kita pakai sebelah barulah fighter orang kata. Tak tahu fighter tang mana aku pun tak tahulah kan. Tapi fikir-fikir balik, betul juga kan, nampak kelainan sikit lah daripada situ. So aku pun buat. So bila dah buat macam ni lah dia, aku buat kereta tambah hood scope ni. Dia nak kata function, tak function, dia function. Cumanya bahagian bawah dia ni tak ada scope. Dia bebas, airflow dia bebas. So sedikit sebanyak
tambahlah kot sejuk enjin dia. And then lampu kuning tu, siapa yang kenal aku tahulah, daripada awal aku main kereta, lampu aku tak pernah tak putih, semua kuning. Depends pada mood aku jugalah. Kadang kalau kereta tu hijau, hijau lah gitu lampu ni. Kalau kuning, tengoklah. Tapi selalunya aku akan maintain lampu kuning lah, sebab dia punya estetik dia bagi aku nampak macam lawa. Bagi aku ni pendapat aku, tak tahulah pendapat korang macam mana kan. Lepas tu fog lamp pun sama. Aku tukar LED kuning, nak pakai Koito mahal nak mampus. So aku pakailah Koito celup ni. Tapi dia bukan Koito, dia LED kuning. Ini pula set fog lamp aku yang ketiga juga. Sebab apa, yang first 2 fog lamp aku tu pecah atas highway. So ni set ketiga, alhamdulillah dah selamat lagi. Lepas tu lain tak ada apa. Front lip aku adalah Takero, memang untuk GM6 nya lah. And then aku pakai bracket bumper ni sebab tahulah Honda, player Honda yang baru-baru ni, dia punya bracket bumper dia memang tak boleh tahan lama kan. So pakailah plate titanium ni, buat daripada Flow SI dekat area Shah Alam juga. Dia dekat Motomania HQ. So boleh contact diorang lah kalau nak buat. And then ni pun aku buat juga dekat Flow SI, dia punya side kanat ni. Ini brand daripada aluminium. So boleh contact lah abang Acik tu. So nak kata function tak function, bagi aku ni, bagi aku just nak nampakkan rupa estetik tu. Sebab aku suka nampak kereta aku macam ni kan. Kadang minat tengok kereta orang lain lawa-lawa, so aku try ambil sedikit sebanyak daripada kereta orang-orang yang pernah aku nampak lawa dekat aku. So aku ambil sedikit influence daripada diorang. Lepas tu tak ada apalah. And then aku punya windshield of course lah daripada Weekend Heaven Forever. And then okay, so cerita pada Back Alley Boys Industry ni adalah daripada member aku sendiri, Lukman Rosli. Mana dia yang banyak sentuh kereta aku. I mean, apa-apa repair, tukar barang, pasang barang, cabut barang, air tangan dia. So benda-benda kecil macam nak buat wiring, nak pasang steering, nak pasang seat, nak buat lampu, wiring sikit-sikit. So kita orang panggil dia Maros Engineering. So apa-apa bab-bab technicality, pasang enjin, wiring semua, kita orang semua tanya dia. So dia yang power lah. Dekat kereta ni macam biasalah, mana-mana budak yang main kereta mesti nak main sport rim juga kan. So ni boleh dikatakan set sport rim aku yang aku pun tak ingat berapa kali dah. So sekarang aku pakai P1 Racing, which is aku punya salah satu favourite juga sport rim ni. Ceritanya kenapa aku beli rim ni dulu, sebelum daripada rim-rim sebelum ni, ceritanya asal aku nak tukar tayar je. Dan kebetulan masa tu pula kedai tu simpan rim ni dekat rak dia. So aku pun ternampak, benda dah ternampak kan, nak buat macam mana. So kita beli lah, terbeli. So rim lama tu aku simpan lagi, masih ada. Lepas tu spek dia adalah 16 inci 7JJ offset 42. Alhamdulillah dapat spek yang aku nak juga. Rim ni bukan rim Jepun lah, of course. Tak mampu lagi, belum mampu lagi. Aku pakai rim ni daripada Thailand, AOW. Lepas tu suspension. Okay, seperti korang tengok macam mana kereta ni boleh rendah, kuasa adjustable. Aku pakai brand SF Racing. Orang kata brand ni daripada Malaysia, tapi masa aku beli dulu, kedai tu cakap brand ni daripada Taiwan. So aku pun tak tahu mana originality daripada. So tapi untuk adjustable ni bagi aku, so far aku dah pakai selama 2-3 tahun ni, ok. Dia punya perform cantik, cumanya beza spring dia aku dah tukar. So maknanya dia tak pakai dah
spring original dia. Untuk spring depan aku pakai brand custom, which is aku pun tak tahu brand apa sebenarnya. Tapi dia punya panjang dia adalah 160mm dan rate depan dia adalah 8K. So boleh dapat rendah macam ni lah, which is boleh turun lagi actually, tapi so for now untuk selamat inilah dia ketinggian dia. Untuk belakang pula, spring belakang custom juga order daripada Thailand. Panjangnya 100mm, rate dia sama 8K. Sebab apa? Sebelum ni aku pakai 150mm, dia tak dapat rendah yang aku nak. So mana dia ada lagi gap around dalam satu jari macam tu lah. So aku nak lagi turun masa tu. So aku terjumpa kedai yang bawa masuk spring 100mm tu. Aku pun masuk. So dengan pertolongan daripada Marus jugalah, dia yang tolong set upkan kereta aku. So inilah dia ride height aku sekarang. Nak kata tinggi tidak, rendah pun tidak, dia ala kadar, sedap mata memandang lah bagi aku. So untuk suspension, settle dan brake aku depan adalah daripada Subaru version 5, mana Brembo 4-pot. Cerita pasal brake ni pula, sebelum ni aku pakai original EK9 punya caliper. So aku dah beli daripada Afkat lah cerita dia. So sedap tu, sedap. And then satu hari tu member aku datang jumpa, cakap nak try swap dengan brake aku. Dia pakai brake ni lah dekat EG dia. Dia kata alasan kenapa dia nak buat hill lento kereta tu tak best, sebab brake ni terlalu power untuk dia untuk buat hill lento. So dia ajak swap. So aku pun okey lah, orang dah offer kita Brembo kan, kita nak swap dengan brake caliper EK9. Aku pun open lah, ngam lah kan, ambil. So inilah dia Brembo 4-pot Subaru dengan rotor dia sekali. Tapi rotor Subaru kan 5 lubang kan, so aku tebuk jadi 4 lubang 100 lah. So inilah dia. Brake belakang pula daripada model Civic FD, di mana sebelum ikutkan JM6 ni brake belakang dia brake drum standard. Tapi biasalah kita mana main budak-budak Honda ni mesti nak belanja disc belakang kan. So inilah dia model FD, siap custom bracket original FD. Pasang brake dekat Abang Amin kat Dengkil. So kalau korang berminat juga nak cari buat brake macam aku ni, boleh contact dia, Amin Brake Dengkil. Lepas tu, oh ya, kenapa kereta aku ada accent kuning ni? Bagi aku tak ada apa pun sebenarnya, just aku dah main biru silver ni, nak nampak sedikit kelainan. So aku masukkan accent kuning ni. So bila orang kata jumpa atas highway tu, nampaklah lain daripada yang lain ni. Tak adalah bosan sangat. Lain pada tu tak ada apalah. Ni daripada stiker ni, inilah antara aku punya kawan-kawan dan juga sponsors. Ni No Equal, Stay Humble, Race Plus, BK, sponsor terbesar aku. BK BK Powerhouse. Ni Weekend Heaven ni ada member aku, dia seorang graphic artist. So dalam banyak design stiker baju, so dia lah yang banyak membantu aku juga. So aku pun bawa nama dia lah. Dan juga paling last sekali ni Seven Sticker, Keith. Dia pun antara kawan-kawan aku yang lama yang banyak sponsor aku stiker pun idea. So aku berkawan dengan kawan-kawan yang artis, kebanyakan yang designer. So proud lah. Okay, kita cerita pasal bahagian belakang pula. So siapa-siapa yang minat kereta, minat culture kanjo, mesti diorang tahu spoiler ni datang daripada mana. So spoiler ni adalah spoiler inspired daripada JTCC punya racing. Macam geng-geng kanjo pun ada banyak pakai lah. So basically spoiler ni pun aku cuba nak try masuk kat JTCC. Pada asalnya sebelum ni aku pakai V-Spec punya spoiler, dan aku cabut, aku pakai Mugen
EK 4 pintu punya pun aku custom juga benda tu. So satu hari tu aku macam, actually cheat spoiler ni dah lama dah aku nak pakai, cuma masa tu nak cari, nak beli kat mana masa tu tak ada jumpa lagi. So sampailah satu hari tu aku jumpa spoiler ni dekat eBay. So itulah dia, aku beli. Berapa ongkosnya nanti kita cerita. So inilah dia, sampai aku custom pun aku pasang dekat abang Flow SI lah, abang cik lah. So diorang yang tolongkan tegapkan spoiler ni, sebab sebelum ni kita orang pasang, aku pasang sendiri dengan kawan-kawan aku. Masa tu spoiler ni bergoyang sangat kuat. So takut jugalah bila cruising laju atas highway, takut tabang ke apa kena kereta orang, so bahaya. So aku pun jumpa abang Acik Flow SI, so dia yang tolong tegapkan lagi tapak spoiler ni, pasang bracket kat dalam. Lepas tu lampu, player-player Gen 6 saya tahu lampu ni adalah lampu albino daripada Shopee Motorsport. So yalah, aku memang minat lampu albino ni, tak tahu dia macam lain daripada yang lain lah orang kata kan. Sebab lampu V-Spec aku, yalah aku simpan, lampu tu pun mahal juga kalau original dia, so aku simpan. And then frame plate ni aku beli daripada online, beli online daripada Australia. Brother tu, kita panggil brother lah. Brother tu kira banyak buat barang-barang custom brand dia lah. And then tow hook, just orang kata apa, estetik, nampak estetik je. Kenapa colour merah tak apa, aku pun tak tahu kenapa aku beli colour merah, mungkin habis stok rasanya masa tu. Lepas tu ya, exhaust adalah sponsor daripada BK Performance. So ni adalah brand BK sendiri. Bagi aku, daripada performer dia best, bunyi pun sedap. So sesuai untuk pakai kereta-kereta yang bagi aku macam kereta-kereta bawah 2cc ke bawah, 2 liter ke bawah. So inilah dia. Lepas tu tak ada apalah, aku punya emblem, ini emblem pun jumpa kat Shopee juga. Lepas tu kenapa kuning juga, macam yang aku cakap, nak nampak kelainan daripada biru dan silver. And then aku tambah wrap carbon lah. Nak beli original carbon, tahulah harga macam mana kan, tapi insyaAllah mungkin satu hari aku pakai juga. Then itu je lah. Okay, untuk aku punya interior, so first kali aku nak cerita pasal steering ni lah. Ini adalah steering Nadi personal. Ini adalah steering favourite aku daripada aku form 5. Maknanya daripada aku sekolah menengah lagi aku dah minat kereta. So steering ni adalah steering favourite aku yang aku nak sangat. Aku beli steering ni daripada kawan di airport, dia jual murah. So alhamdulillah. Dengan inilah dia punya pedal shift set ni pun daripada BK Performance. Dia yang tolong carikan barang ni. Lepas tu aku punya horn button. Horn button ni adalah dari model NSX Type S yang susah gila nak dapat sekarang ni. Yang ni pun aku dapat daripada member Warranty Voider, sebab masa tu diorang pergi trip Tokyo terselun Japan tahun lepas. So aku pun kirim, dan diorang pun bersusah payah juga cari, sebab masa tu dekat Autoback Japan pun dah habis stok. So diorang pun geledah kat area Jepun, aku pun tak tahu area mana diorang cari, dan jumpa. So alhamdulillah lah untuk aku, dan diorang pun mau balik. Lepas tu aku pakai meter 3 beradik A1 pun daripada BK Performance. Cumanya aku tambah 1 meter lagi lah nak jadikan dia 4 beradik. And then untuk lain-lain, ni kenapa ada patung sini, sebab aku minat Demon Slayer. So just sekadar orang kata apa, hiasan lah. Lepas tu okay, kita cerita audio pula. Untuk audio aku pakai mostly daripada brand Carrozzeria. So mana yang tahu main kereta, geng-geng main kereta ni tahulah brand ni daripada mana. So aku pakai Satellite
STX 99 untuk bunyi yang sedap, high quality. Siapa yang tahu main Karos ni tahulah. Lepas tu daripada speaker pintu aku pakai Hi-Res juga, model Black Series. Depan belakang mid speaker, depan component set sekali dengan tweeter. Lepas tu aku ada center nipis, and then aku ada pasang untuk tengah pillar ni, aku pasang daun pisang, Karos daun pisang. Model dia punya code name model dia aku tak ingat. Lepas tu untuk bahagian belakang aku ada kelawar, pillar belakang aku ada kelawar satu set. Lepas tu untuk board belakang aku pakai bantal A9. Dan juga last sekali untuk menyedapkan lagi telinga aku, ada woofer 500 watt dekat bonet belakang. So cerita harga berapa dah habis, biar aku je lah yang tahu. So siapa yang tahu harga tu tahulah berapa. Dan seterusnya tak ada apa sangat, just untuk keselesaan. Seat pun standard lagi, sebab aku tak tukar, yalah badan aku besar, so aku perlukan seat yang selesa untuk aku, sebab kereta ni pun daily drive kan. So inilah dia, tak adalah orang kata apa fully modified lah, mana nak kena seat racing, nak kena letak bar racing lah, apa segala benda semua tu. Bagi aku untuk estetik lawa yes, tapi personally aku nak selesa, sebab kereta ni aku drive hari-hari kan. Biar luar nampak macam ni garang, tapi dalam macam ni rupanya dalam kau. Bagi aku okey lah, sebab aku pun bukannya masuk auto show, pergi event pun jumpa kawan-kawan, bukan nak tayang kereta. Tayang luar dah lah cukup, tayang dalam biar aku je lah yang tahu. So inilah dia. Lepas tu ya, mungkin in future aku nak kemaskan lagi kot. Ada beberapa benda yang aku perlu untuk touch up balik, untuk balut balik seat ke apa benda, ataupun cari seat model standard daripada brand lain ke apa. Adalah dalam planning tu, cumanya tunggu rezeki orang kata. Untuk bahagian enjin pula, sorry aku tak boleh nak belanja, ada benda yang aku nak sorok, so korang tak boleh tengok. So mana yang tahu tahulah. Untuk bahagian enjin aku tak modified heavy, just minor sesedap rasa. First kali aku dah remap, aku buat dengan piston project. Horsepower 121 top ratio, so aku dah buat full system exhaust lah. So aku pakai downpipe, aku order custom daripada Thailand, tak ada brand, tapi dia 2 inci, besar 2 inci. Dan terus straight pipe 1.8 inci custom stainless steel. Ada satu tabung resonator, tak ada nama, tak ada chop, tak ada brand, pun daripada Thailand juga. Dan last sekali muffler daripada BK Motorsport lah. Lepas tu untuk bahagian air filter aku dah tukar pada Works drop in filter, and then plug daripada HKS. Lepas tu kebanyakannya standard, sebab aku plan nak buat swap engine daripada model Fit RS Japan L15B. Tengoklah, ada mood nak pakai manual, mungkin aku sarung manual, ataupun aku just maintain auto je lah. Sebab bezanya, banyak bezanya kalau nak cerita. Biasalah Malaysia dengan Japan, dia punya teknologi lain kan. So daripada tu, sebab kalau aku plan nak pakai lama, so mungkin aku akan buat projek swap engine tu lah. Kita tengok macam mana rezeki. Then tak banyak pun cerita pasal engine ni, sebab masih lagi standard untuk aku sedap pergi balik kerja, hantar bini kerja, balik, itu je lah. So tapi cuma mungkin dalam masa terdekat ni aku nak buat swap gearbox kot, sebab dia sekarang pakai CVT kan. Tahulah Honda CVT dia ada timeline, maknanya untuk expiry date tu, kalau lama-lama nanti kan steel bed dia boleh putus. So aku nak plan nak masuk L15B punya gearbox. Orang kata dia tahan lama sikit. Mungkin lah, orang kata mungkin jodoh panjang dengan kereta ni. Tengoklah, mungkin enjin pun tertukar sekali lah kot. Dan last sekali, inilah dia kereta saya, dengan hasil titik peluh, darah, peluh segala benda semua, peluh orang lain pun ada dalam ni.
Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang mana yang tengok video ni kenal lah, yang banyak pun menyumbang hasil titik peluh diorang kat kita ni juga, yang terjadinya kita ni sekarang. So terima kasih juga kepada editor dan fotografer katalog sebab invite saya untuk sharekan saya punya kereta ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation.